Siri bercakap dengan roti kembali lagi. Selatan tanah Arab pernah didiami oleh sebuah suku kaum dinamakan kaum Jadis. Kaum Jadis ini merupakan salah satu rumpun daripada bangsa Baduy, mengamalkan gaya hidup nomad yang sering berpindah randah. Terdapat sebuah legenda yang pernah berlaku di kalangan mereka, dan legenda ini dikatakan pernah berlaku semasa zaman jahiliah dahulu kala, apabila terdapat seorang gadis yang bernama Zarqa Al-Yamamah. Dia dikurniakan sepasang mata berwarna biru kejenihan yang dapat melihat bisi musibah bakal berlaku akan datang. Pada suatu hari, dia melihat satu musibah yang bakal melanda kaumnya. Bersambung untuk siri seterusnya, sila layari ke channel TikTok Roti Bersuara Studio. Sila follow.